3, 2, 1, and go. Kalau korang tengah cari tablet yang boleh buat semua benda, macam kerja, study, buat nota, dengar lagu, dan yang paling penting sekali tak buat poket koyak. Dalam bahasa mudah dia tu, all-in-one tablet. Ini dia aku perkenalkan Honor Pad 10. Kalau korang nak tahu, tablet-tablet Honor sebelum ni jadi the best selling Android tablet dalam market Malaysia 12 bulan berturut-turut weh. So dalam video ni, jom kita lihat apa yang Honor Pad 10 ni boleh bagi dekat kita. Pertama sekali kita start dengan aspek yang paling penting, skrin dia. Honor Pad 10 ni ada skrin yang besar, 12.1 inci, 2.5K resolution dengan 120Hz refresh rate. Buat korang kat luar sana yang suka tengok Netflix, tonton video, memang best sebab skrin dia ni vibrant dan terang. But yang paling penting, dia ada on ice comfort display. Buat setengah audiens kat luar sana yang mungkin tidak aware, tablet Honor ni ada skrin antara yang paling best sekali untuk korang gunakan. Sebab dia ada TUV Raylan Dual Certification, Dynamic Dimming, Circadian Night Mode dan AI Defocus. Basically semua features ni dia jaga mata korang bila korang tengok skrin lama-lama. Jadi kalau korang guna tablet ni sampai malam sekalipun untuk kerja ataupun study, mata tu tidaklah penat ataupun terbeban sangat. Selain tu, Honor Pad 10 ni ringan je weh, 525 gram dan senipis 6.29mm. So mudahlah nak bawa ke mana-mana saja dan sangat convenient. Plus dia juga hadir dengan rekaan Starlight Cloud Ring camera yang nampak clean dan professional. So lagi semangat lah kalau korang nak bawa masuk meeting ke ataupun presentation. Buat korang yang mungkin curious, Honor Pad 10 ni dikuasakan dengan chip Snapdragon 7 Gen 3 yang kompetitif. So far tugasan macam edit dokumen, multitask, social media and even mobile gaming sekalipun, semua dia boleh handle dengan cemerlang dan tanpa isu. Disebabkan tablet ni guna Magic OS 9.0, korang boleh guna advanced features macam Honor Connect ni. Jadi bolehlah korang share screen dengan mana-mana phone owner. Nak transfer file pun cepat dan senang. Dalam bahasa mudah, it is very seamless experience. But tunggu dulu korang. Ciri Honor AI dekat tablet ni serius praktikal gila dalam semua tugasan, sama ada kerja ataupun study. Sebagai contoh, tablet ni dia ada AI writing tool, siap boleh create text, paraphrase and then siap boleh semak korang punya grammar sekali tau. Features ni sangat bantu bila kita nak handle ataupun siapkan kerja. And then semasa dalam meeting atau kelas, korang boleh guna ciri AI real time speech to text yang mana dia boleh ubah suara percakapan tu kepada teks dalam masa nyata. Nice gila weh. Ciri ni memang menarik weh. Sebab apa? Yes, sebab dia mudahkan kerja kita. Bukan tu je, kalau student pula, yes, korang boleh guna AI summary sebab dia boleh highlightkan isi-isi penting daripada nota korang yang panjang tu. Yelah, biasanya lecturer memang akan bagi nota yang panjang untuk setiap chapter tu kan. Itu je ke bro? Ada lagi macam ciri AI handwriting beautification ni. In case lah tulisan korang tu tak cantik, boleh guna features ni untuk perkemaskan lagi tulisan tu. Selain tu, Honor Pad 10 ni dia ada satu apps, Honor Doc. But one thing yang aku suka gila dekat apps ni adalah free PDF tu. Contohnya macam merge PDF file, split PDF file, nak tukar format lain kepada PDF dan banyak lagi. And guess what? Semua tu free je weh. Sebab aku tahu dekat website luar dia ada limit berapa kali yang korang boleh try features tu. Bab ni aku memang puji dan berpuas hati sebab it's very convenient. And untuk audiens dekat luar sana, korang juga boleh pairingkan tablet ni dengan dia punya smart keyboard. Jadi memudahkan korang untuk menaip dan membuat kerja tu dengan lebih selesa dan juga efisien. Selain keyboard, Honor Pad 10 ni juga boleh bertukar menjadi canvas untuk korang kat luar sana zahirkan kreativiti dengan Honor Pencil. Contohnya macam melukis, sketching idea, membuat nota dan banyak lagi. Kalau aku kurang sesuai lah sebab tangan aku ni bukan tangan seni. Tapi yang aku tak boleh brain, semua aksesori ni percuma je dalam setiap pembelian Honor Pad 10. Di samping tu ada satu lagi aspek yang gempak gila dekat tablet ni. Untuk pengetahuan korang, Honor Pad 10 ni ada kapasiti bateri 10,100 mAh yang besar gila. But still, dia lebih ringan kalau dibandingkan dengan Honor Pad 9 sebelum ni. Honestly, berdasarkan pengalaman penggunaan aku, tablet ni memang boleh tahan 1 hari penuh dalam penggunaan yang biasa. Bab ni aku memang puji dan puas hati sebabkan kapasiti bateri itu yang besar, aku boleh guna untuk buat kerja, social media, tonton movie, even main game tanpa perlu risau bateri tu habis. Dalam erti kata lain, tak adalah kita terkena bateri anxiety. Kalau korang student, cikgu, pekerja korporat ataupun individu yang perlu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain setiap hari, Honor Pad 10 ni memang sesuai. Hanya perlu cas malaman, boleh guna dari esok pagi terus ke malam. Steady je. Oh, aku ambil terlupa satu benda.
Honor Pad 10 ni dia ada 6 speaker siap dengan Honor Sound dan juga Honor Spatial Audio. Contohnya bila korang dengar muzik, tonton video ke ataupun movie, sound quality dia tu memang padu dan syok habis. But in case korang prefer privacy, boleh je terus connect dengan Honor Choice Headphone Pro ni. Dan yang ini pun percuma je bila korang purchase tablet Honor Pad 10. Lepas tu gabung pula dengan skrin dia, layan pula movie waktu lunch break. Syahdu habis. Jadi guys, untuk tablet dengan harga jualan RM1,499, apa yang korang dapat tu memang berbaloi sangat. Macam skrin yang besar, bateri yang gedegang dan tahan lama, chip yang kompetitif, speaker yang mantap bye, dan ciri AI yang bukan gimmick tapi sangat praktikal dalam kehidupan seharian kita. Sekali lagi macam aku cakap tadi, kalau korang adalah student, cikgu, tenaga pengajar, pekerja korporat, freelancer ataupun mana-mana individu yang nakkan tablet yang boleh handle any task without any issue, Honor Pad 10 ni adalah antara pilihan yang terbaik sekali yang boleh korang kat luar sana pertimbangkan untuk tahun 2025. Plus setiap pembelian korang tu akan dapat Honor Keyboard, Honor Pencil, Honor Choice Headphone Pro yang bernilai RM1,097 secara percuma je weh. Jadi ini dia guys, tablet yang pintar dan versatile, Honor Pad 10.